Assalamualaikum dan hai semua pendengar di luar sana. Bersama saya Ella Natasha dan selamat datang ke podcast kami, ruang di mana merungkai pemikiran menghidupkan sastra. Pada siri kali ini kita akan membincangkan tentang seorang tokoh sastrawan iaitu Mas PSN yang merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi. Dan pada hari ini saya tidak berseorangan, saya bersama dengan panel jemputan kita iaitu Siti Nabila Ramsyah, merupakan seorang pelajar UPSI yang peminat kerjanya akan kaya-kaya sastra. Apa khabar panel jemputan? Hai semua, kabar baik Alhamdulillah. Panel okey? Okey, baik saja. Baik, untuk pemanasan bagi topik hangat kita pada hari ini, kita akan mulakan dengan soalan-soalan yang asas terlebih dahulu. Boleh tak panel huraikan mengenai latar belakang Mas Suri SN atau siapakah beliau sebelum dikenali sebagai tokoh sastrawan negara? Mas Suri SN, nama sebenar beliau adalah Mas Suri bin Salikun. Beliau dilahirkan pada 11 Jun 1927 di Singapura lah. Kehidupan beliau pada sebelum menjadi tokoh sastrawan negara sangatlah sederhana, di mana membesar dalam suasana masyarakat Melayu yang masih kuat dengan tradisi dan nilai kemasyarakatan. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Teluk Kerau dan Geylang pada tahun 1933 hingga tahun 1940. Sebelum beliau menjadi tokoh sastrawan negara, beliau hanyalah seorang guru pelatih yang ini merupakan mulanya kerjaya beliau dalam bidang pendidikan ini. Namun kecenderungan beliau terhadap ilmu, membaca dan juga pengarang itu kuat. Itu merupakan ciri-ciri seorang sastrawan negara, benar? Ya, sangat betul. Jadi itulah merupakan serba sedikit latar belakang kehidupan Mas Suri SN ini. Wah, sangat menarik ya kehidupan awal seorang Mas Suri SN ni. Ya, benar. Kita akan lanjutkan dengan soalan seterusnya. Saya nak sentuh dengan bahagian pendidikan pula ya. Bagaimanakah perjalanan pendidikan Mas Suri SN dan adakah ia menjadi faktor pembentukan pemikiran beliau sebagai seorang pendidik dan penulis? Pendidikan Mas Suri SN ini merupakan salah satu faktor yang pentinglah untuk membentuk pemikirannya. Di mana selepas beliau tamat sekolah Melayu, seperti yang saya kata tadi, beliau menjadi seorang guru pelatih sehingga tahun 1946. Agak begitu lama ya. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dan pengajian beliau di Maktab Perguruan Sultan Idris, iaitu MPSI, di mana di Tanjung Malim pada tahun 1946 sehingga 1949, iaitu institusi tersebut pada ketika itu merupakan sebuah institusi yang sangat terkenal dalam melahirkan tokoh pendidikan dan penulis Melayu utama. Kita merupakan pelajar UPSI dan sepatutnya kita berbanggalah dengan kita menuntut ilmu di universiti ini kerana lahirnya tokoh-tokoh sastrawan negara yang terkenal hingga masa kini. Jadi di NPSI pada ketika itu, beliau terdedah kepada budaya intelektual dan juga semangat perjuangan bangsa. Jadi tradisi berbahas dan juga berforum itu pada ketika itu sangatlah tidak asing lagi bagi mereka. Jadi hal ini salah satu menjadi faktor untuk membentuk asas yang kukulah terhadap pemikiran kesastraannya. Bahkan pengaruh NPSI sendiri inilah yang mencorakkan sastra bukan hanya alat tetapi membina masyarakat, dan itu merupakan salah satu peganganlah atau prinsip Mas Suri SN ini sendiri sepanjang menjadi ingin bergelar sebagai seorang sastrawan negara. Memang seorang tokoh yang sangat hebat ya Mas Suri SN ni. Bila selesai pendidikan dia terus dia menjurus kepada kerjaya beliau. Ya, betul. Ya. Tapi boleh tak panel kongsikan bagaimana kerjaya awal beliau dan bagaimana kerjaya itu membuka jalan kepada perkembangan penulisannya? Selepas beliau tamat dari pengajian Maktab Perguruan Sultan Idris, kemudian Mas Suri ini kembali ke Singapura lah dan mengembangkan kerjaya beliau sebagai seorang pendidik di Singapura. Kemudian beliau juga telah menjadi guru besar sekolah rendah pada tahun 1981, di mana dalam masa yang sama beliau mengambil kelas malam untuk memantapkan lagi bahasa kedua beliau, iaitu bahasa Inggeris. Jadi keterlibatan beliau dalam pendidikan juga menjadikan penulisannya begitu matang, tersusun dan juga syarat dengan penuh mesej-mesej yang tersirat maupun tersurat, dan juga nilai-nilai murni yang dapat kita praktikkanlah sebagai masyarakat generasi pada masa kini. Seiring dengan kerjaya formalnya, beliau juga aktif dalam menulis sajak, cerpen. Jadi dedikasi ini
akhirnya membawa beliau ke peluang yang lebih tinggi lagi sehingga mampu mencapai ke peringkat antarabangsa. Beliau telah dinobatkan sebagai menjadi research fellow di ISEAS pada tahun 1984 sehingga 1985. Inilah merupakan serba sedikit perjalanan Mahsuri SN sebagai tokoh sastrawan negara. Baik, soalan seterusnya agak dalamnya sebab kita tahu Mahsuri SN ni tak boleh dipisahkan dengan Angkatan Sastrawan 50 atau lebih dikenali sebagai Asas 50. Jadi saya nak tanya macam mana penglibatan beliau dalam gerakan itu dan apakah prinsip yang diperjuangkan oleh gerakan ini? Sebenarnya Mahsuri SN ini merupakan antara pelopor utama Angkatan Sastrawan 50 iaitu Asas 50 itu sendiri, dan pelopor utama angkatan ini merupakan sebuah gerakan penulis lah yang terkenal dengan slogan seni untuk masyarakat. Jadi beliau bukan sahaja ahli aktif dalam angkatan tersebut tetapi turut memegang jawatan-jawatan yang penting seperti ketua satu Asas 50 dari tahun 2001 hinggalah 2005. Dan antara Asas 50 yang diperjuangkan adalah salah satunya sastra ni sebagai alat perubahan sosial. Seterusnya juga penghapusan karya yang bersifat khayal, khayalan kosong ataupun lebih secara kasarnya yang mempunyai nilai-nilai negatif. Terusnya adalah penekanan kepada realiti hidup masyarakat. Itu merupakan salah satu isu lah yang diperjuangkan dalam Asas 50 ini. Dan justru itu juga ada beberapa hal yang diperjuangkan seperti penggunaan bahasa Melayu yang segar, moden dan juga berfungsi, dan juga kesedaran bangsa melalui penulisan. Jadi ini merupakan penglibatan utama yang menunjukkan bahawa Mahsuri ini bukan sekadar penyair tetapi beliau juga mempunyai pemikiran yang ingin melihat bangsa Melayu itu sendiri maju melalui karya yang sangat bermakna. Jadi itu merupakan asas daripada pelopor utama Angkatan Sastrawan 50 ini. Baik, kalau kita lihat perjalanan hidup beliau, memang banyak anugerah yang pernah diterima. Boleh Penan huraikan beberapa anugerah penting yang Mahsuri SN pernah dapat dan apa signifikannya kepada dunia kesusastraan Melayu pada zaman sekarang? Sebenarnya Mahsuri SN ni telah menerima puluhan anugerah lah sepanjang tempoh karyanya. Tetapi sebagai suatu bukti sumbangan besarnya kepada kesusastraan Melayu, boleh saya kongsikan adalah salah satunya menjadi bintang bakti masyarakat iaitu BBM pada tahun 1963. Seterusnya beliau juga Mahsuri SN ni telah mendapat anugerah C. Wright Award. C. Wright Award ni merujuk kepada penulisan lah. Kemudian antara anugerah yang sangatlah membanggakan, beliau telah menerima anugerah Tun Seri Lanang pada tahun 1995, di mana dalam masa yang tahun yang sama beliau juga telah menerima anugerah ASEAN Culture Award dalam sastra. Kemudian pada tahun 2000 beliau telah mendapat Pingat Gangsa Gemilang. Pada tahun 2002 beliau telah diberi ijazah kehormatan kedokteran pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris ini sendiri. Yang jadi anugerah-anugerah ini sangatlah mengiktiraf beliau sebagai tokoh yang bukan hanya penting di Singapura tetapi dapat memberi impak yang besar kepada masyarakat. Jadi semua anugerah ini telah menjadikan beliau sebagai tokoh sastrawan negara yang sangat terkemuka. Baiklah, untuk soalan terakhir kita pada hari ini, saya nak kongsikan apakah legasi terbesar yang ditinggalkan oleh Mahsuri SN dan kenapa generasi muda pada zaman sekarang ni patut mengenali tokoh ini? Pada pendapat Ella bagaimana? Apa legasi terbesar beliau? Kemungkinan karya-karya beliau? Itu merupakan salah satu legasi yang terbesar lah Mahsuri SN ni sumbangkan, dan terutamanya legasi Mahsuri SN ni adalah terletak pada pemikirannya dan juga perjuangannya terhadap karya-karyanya. Jadi antara perjuangan yang saya telah huraikan sebentar tadi iaitu perjuangan Asas 50 yang mengangkat fungsi sastra itu sendiri sebagai pembina terhadap masyarakat. Kemudian karya-karya puisi dan esei beliau juga yang kekal menjadi rujukan kita sehingga kini sebagai seorang pelajar merupakan legasi terbesar Mahsuri SN itu sendiri. Serta membina identiti kesusastraan Melayu moden di Singapura itu juga merupakan salah satu legasi besar lah yang beliau telah sumbangkan. Jadi beliau telah membuktikan bahawa seorang pendidik itu boleh mengubah dunia melalui tulisan. Jadi itu sahaja serba sedikit perkongsian lah berkaitan Mahsuri SN. Baik, terima kasih kepada panel kita atas kongsian yang sangat-sangat bermakna kepada para pendengar kedua sana. Mahsuri SN ni bukan sahaja seorang penulis tetapi juga seorang pendidik yang menyumbang sebahagian besar
hidupnya untuk membangun masyarakat melalui sastera. Dan terima kasih juga kepada para pendengar di luar sana bersama kami dalam kali ini. Teruskan mengikuti podcast kami pada siri-siri yang berikutnya dalam merungkai pemikiran menghidupkan sastera. Bye. Assalamualaikum.